Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Mubarak bin Syamsari. Hari ini saya akan terangkan tentang pembelajaran interaktif melalui PowerPoint. Okey, tajuk yang kami ambil adalah bahagian air. Seperti yang boleh lihat, ni adalah muka depan slide. Okey, kita terus masuk ke dalam permainan ni. Mula-mula kita terus masuk. Kemudian kita akan sampai di laman utama. Ada 5 bahagian yang boleh ditekan. Okey, yang pertama kita cuba tekan biodata ahli kumpulan. Okey, biodata ahli kumpulan saya yang pertama saya sendiri, Ahmad Mubarak bin Syamsari, dan juga sahabat saya lagi seorang, Abdul Rahman bin Mas'ad. Okey, kemudian kita boleh tekan di laman utama untuk kembali ke laman utama. Untuk logo kumpulan, okey, ini logo kumpulan kami. Kemudian penerangannya ada di sini. Mana gambar bulan dan bintang ni merupakan lambang agama Islam sebagai panduan dalam kehidupan kita. Bentuk segitiga yang bentuk A ni pula simbolik kepada nama kami, huruf awal kami iaitu huruf A, Ahmad dan juga Abdul. Warna pula bulatan biru sebagai dasar merupakan kami mengambil daripada peribahasa bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Dan 3 warna rasmi, merah, biru dan juga putih, merupakan warna rasmi Johor Darul Takzim, di mana tempat kami belajar dan negeri kami tinggal. Okey, seterusnya kita pergi semula ke laman utama. Kita akan masuk ke tajuk pembelajaran. Okey, tajuk pembelajaran kami seperti yang maklum, kami mengambil tajuk bahagian air. Di sini kami menerangkan dalam Islam air terbahagi kepada 4 bahagian berdasarkan kesuciannya dan kesesuaiannya untuk digunakan dalam ibadah seperti wuduk dan mandi wajib. Berikut adalah penerangan bagi setiap jenis air beserta contoh. Kalau kita perasan dekat bawah ni ada air mutlak, air mustakmal, air musyammas dan air mutanajis. Jadi kita boleh tekan setiap satu ni untuk kita masuk dan kita belajar untuk setiap jenis air. Contohnya saya tekan dekat air mutlak. Okey, dekat air mutlak ni dia akan keluar apa itu air mutlak dan apa contoh-contoh air mutlak. Macam tepi ni kita ada air sungai, air perigi, air hujan, air laut. Ni jadi siapa yang guna ni dia boleh bacalah air mutlak tu apa, contoh air mutlak tu apa. Okay, kalau contoh kita nak pergi kepada slide yang seterusnya, kita tekan pula air yang seterusnya. Contoh air mustakmal. Okey, kat sini dia akan keluar air mustakmal tu apa, contoh air mustakmal. Kemudian sudah pergi air mustakmal, kita pergi seterusnya air musyammas. Kita klik air musyammas. Dia akan keluar apa contoh air musyammas dan apa penerangan air musyammas. Dan akhir sekali air mutanajis. Jadi bila lepas kita tekan air mutanajis, barulah keluar laman utama. Jadi nak tak nak, orang yang guna slide ni dia kena baca satu persatu sampai air mutanajis, baru dia boleh kembali ke laman utama. Okey, lepas kita dah belajar apa semua tadi, kita boleh terus buat kepada latihan atau aktiviti. Kita klik latihan aktiviti, kita ada 2 jenis, sama ada soalan objektif ataupun soalan structure. Okey, kalau untuk soalan objektif, kita cuba tekan. Okey, dia keluar macam ini. Berapakah bahagian jenis air? Jadi kalau contoh kita tekan jawapan yang salah, contoh saya tekan 1 A, jadi dia akan keluar perkataan salah. Kalau saya jawab salah lagi, contoh saya jawab 3 salah. Okey, jadi jawapan yang salah dia akan keluar perkataan salah dan kita takkan boleh pergi ke soalan lain selagi tak jawab betul. Jadi kita kena jawab jawapan yang betul. Contoh jawapan yang betul dia adalah 4. Dia akan kata soalan seterusnya, baru kita boleh pergi ke soalan seterusnya. Jadi untuk soalan objektif ni kami buat 4 soalan. Jadi kalau contoh manakah contoh air mutlak, kita jawab yang betul teruslah. Okey. Soalan ketiga, apa hukum menggunakan air musyammas, makruh. Dan soalan yang terakhir, yang manakah bukan jenis-jenis air. Jadi kat sini ada jawapan yang salah. Dia kata yang bukan, jadi kita jawab. Jadi baru kita boleh kembali semula ke pilihan aktiviti. Jadi kita tadi dah jawab objektif, sekarang kita jawab soalan structure pula.
Okey, untuk soalan struktur macam ni, jadi dia akan bagi soalan dan kemudian ada dua pilihan jawapan. Kalau kita pilih jawapan yang salah, jawapan tu akan turun. Tapi kalau kita pilih jawapan yang betul, jawapan tu akan masuk di kolom jawapan yang betul. Okey, contoh air mutlak ialah air yang kita cuba jawab yang salah dulu, suci namun tidak menyucikan. Jadi jawapan dia hilang. Okey, tapi kalau kita jawab yang betul, suci dan boleh menyucikan, jawapan dia akan masuk dekat tempat yang betul dan dia akan keluar soalan seterusnya. Untuk soalan ini pun kami buat 4 soalan. Jadi kita jawab yang betul je lah. Air yang dijemur matahari ialah air musyammas. Okey, kita lajukan. Air terdapat di bangkai, air mutanajis. Air mustakmal. Okey, kita boleh kembali ke laman aktiviti latihan. Okey, itu saja latihan dia. Jadi kita boleh pergi ke laman utama semula. Dan untuk akhir sekali, kredit. Okey, kita klik ini kredit kami lah. Kami datangkan kredit juga kepada pensyarah kami, Encik Wan Muhammad Hazami bin Wan Ibrahim. Dan di sini ada jugalah muka saya dan ahli kumpulan saya beserta nombor matrik kami. Okey, bila dah habis kita kembali ke laman utama. Okey, itu saja apa yang ada di laman utama. Kalau kita nak kembali ke muka depan pun boleh, kita tekan je bawah ni ada gambar rumah ni. Okey, dah sekali kita kembali ke depan dan kalau kita nak tamatkan hanya keluar sahaja.